salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Untuk kawan-kawan sahabat-sahabat semua, hari ni Siti masak nasi minyak. First time buat, jadilah. Tengok ni, berbiji-biji. Ikut pun cakap, tengok dalam YouTube lah. Okay. Jadilah, tapi apa cakap tak masing-masing. Sebab Siti taruh Q ayam. Nanti Siti akan tunjuk macam mana buat ni nanti Siti akan buat lagi sekali lah. Ini Siti masak beras biasa ya, bukan beras mati, beras biasa Siti masak. Okey, gandikan nasi minyak tadi, kari ayam. Siti buat kari ayam ni dari semalam. Last tinggal sikit je. Tak apalah, sebab Siti pun tak panggil orang sebenarnya. Cuma Aswad, Angah dengan Siti je makan mana ada je lah. Siti tak masak banyak-banyak pun, masak sikit je. Dan satu lauk lagi, ni lauk dia tinggal 3 ketul. Ayam masak merah Siti masak semalam. Di bedalnya di Aswad ni je lah. Ayam tu Siti masak dalam seekor. Dua orang ni memang suka makan kari. Anak mamak susah lah kan.